setinggi cinta akak terhadap suami akak, anak-anak akak, macam tu kan. Alright, ini memang sekali ngap ni dia hilang dah kat dunia dah kak. Kakak kat dalam ni dia tak gambar je kak, buatnya dog pose, tak ramai yang buat. Okay, suka kau Rina. Okay akak, untuk shell type dia kak ya, margarine or pure butter boleh, margarine biasa boleh, pelantar boleh, apa-apa yang you ada kat rumah kan. Boleh je, 250, 250 gram. Nombor 2, gula yang dikisar ya. Jadikan dia seperti tepung. Kalau you nak, kata Rina akan nak guna icing sugar boleh ke? Boleh akak, icing sugar pun boleh. 100 gram. Telur, saiz B boleh, A boleh, 1 biji. Telur ya. Ni telur ayam ya, bukan telur itik kak ya. 1 biji. Tepung gandum, 500 gram. Vanila, secukupnya lah. Akak, untuk telur ni kan kita guna 1 biji telur tau, putih dan juga kuning, okay? Kita tak ada asing-asing nak guna kuning ke, nak guna putih ke, tak ada ya, kita memang pakai terus je. Okay, first, margarine kita 250 gram tau akak. Okay, gula yang dikisar ataupun gula icing 100 gram ya. You jangan kurangkan ya. Ini just nice dah. 100 gram tu. 1 biji telur ayam ya. Masukkan vanila. Aku pakai tembak je. A boleh, B boleh ya. Kalau C tu kecil sangat. Telur kita kan, ayam kita kan sekarang ni kan kurang zat besi lah, kurang vitamin lah kan. Sebab tu telur kita mengecut ya. You kalau boleh pakai A ataupun B. Janganlah C kecil sangat akak. You kacau macam ni, bau vanila dah naik ya. Satu rumah boleh bau. You mix just nice je macam ni. And then now you masukkan tepung gandum. Akak, tepung gandum apa-apa jenama yang you ada kat rumah, 500 gram ya. Tapis lah ya. Macam saya tapis baru buka kak. Malas. 500 gram. Macam you nak buat kuih. Macam lama-lama lah. You just nice macam ni. Dan dah boleh tekap lah. Very simple lah kak. Akak yang ini bukan akak buat shell tart je. You nak buat tart buah boleh. You nak makan macam tu je boleh. Alright. Ini namanya penekap ni ya. Penekap ni dah tak ada jual dekat kedai ya. Siapa yang ada ni, you balut pakai plastik. Boleh je. Akak, ini 4.5 cm ya. Siapa yang nak buat niaga, I will teach you daripada A sampai Z. Siapa yang masuk ni, tak ada secret recipe, tak adanya. Yang ini 4.5 cm. Korang, saya minta maaf lah ya kalau saya tak baca komen because so fast the komen jalan naik atas. Akak pakai, kita pakai yang penekap tu kan, just nice lah kak. Macam ni jadinya kak. Tangan saya kena red velvet. Just nice lah kak. Akak tak payah bazir masa untuk putar-putar ya. Penekan ni dah tak ada jual lah kak. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, dah tak dijual. Dulu kan, zaman saya muda-muda lah kan. Saya macam ni lah kak. Macam ni sampai besok pagi lah kak. Putar-putarkan dia. Kan? Siapa yang tak ada ni, akak putar lah macam ni ya. Kalau pakai penekap ni, dia senang lah kak. Dia macam tak menyusahkan hidup akak. Akak boleh buat sambil tengok TV. Macam tu. Kalau you pakai yang ni, you kena adjust ketebalan dia semua kan. Faham tak? Tapi dah tak ada dah kak. Saya minta maaf lah ya. Orang tu dah tak nak jual. Buat tak telur, tak buah, boleh je. Kan suhu 165, api atas bawah, rak tengah selama 20 ke 25 minit. You tak payah nak panas-panaskan api you ya. Oven you, api pula.
You tak perlu nak panas-panaskan. You masuk je. Suhu 165 ya. Kak, cheese type buncit punya cheese ya. Cream cheese 500 gram. Gula, you nak pakai gula bacur air boleh tapi kena kisar dulu. Custard sugar pun boleh. 100 gram. Perahan limau, 1 sudu kecil. Akak contohlah kan. Perahan limau. Lemon. Perahan lemon, 1 sudu kecil. Contohlah, macam hari ni saya memang tak ada lemon. Saya tak letak pun. You boleh letak cuka. You tak nak letak pun tak apa. You nak letak vanila pun boleh. Tapi hari ni saya letak 2 ni je. Cream cheese dengan gula. Dah masukkan cream cheese akak sebanyak 500 gram. Dan juga you masukkan gula you sebanyak 100 gram. You jangan kurangkan sukatan gula ya. 100 gram tu just nice ya. You kurang tak jadi. Tak sedap jadinya. Pakai yang ni tau. Siapa ada ni kat rumah? Kalau tak ada ni, you all mesti akan cakap, Rina, akak tak ada tu, akak ada hand mixer je. Boleh je akak. Akak berdiri je lah kat tepi tu. Sambil mix kan. Macam saya kan boleh pergi sana pergi sini kan. Perahan lemon kalau ada masukkan. Kalau tak ada tak apalah nak buat macam mana kan, tak ada kan. Ni you dah boleh mix kan lah kak. Tapi kita potong-potong kejap. You tadi kan seketul kan, you potong-potong lah kak oi. You putarkan dia. Pakai je speed 1 ke speed 2 ke. Jangan terlampau lama. Sampai semua sebati je. Kau keluar je lagi aku punya cheese. Ini nozzle dia. Nozzle dia tulis kat situ 809. Nampak tak? Tangkap gambar cepat sementara nampak ni. Ni je kak. You tak perlu nak lama-lama. Right? Dia dah tak ada ketul-ketul tu dah. Yang ni kita siap bakar. Panas kak. Oven saya dah tak berapa bagus lah. Okey akak, dia siap je bakar. Akak tolong saya terbalikkan dia ya. Secepat mungkin. Terima kasih je ya. Nanti kalau dah berjaya buat, bagi tahu kat saya. Lepas tu, tak bagilah gambar. Kita tahulah akak buat. Kakak-kakak kat dalam ni dia tak gambar je. Kak buatnya dok pun. Tak ramai yang buat. Okey, suka. Kita sejukkan sekejap. Lepas tu kita letak filling. Filling ke flavor ke apa ke. And then kita letak cheese. Lepas tu kita bakar sekali lagi. Alright. Tolong siapa yang nak buat jualan, tolong buat. Okey. Tak perlu bayar ke, tak perlu. You kalau you nak bagi gift, bagi je. I terima. Terima kasih banyak-banyak. Perisa kita lah. Ada strawberry, kiwi, blueberry, mangga and then chocolate. Telur tu semua ke kuning je. Kita pakai putih dan juga kuning ya kak. Sebab kita nak kekalkan kerangupan shell you ni sampai ke customer. Bila customer gigit, dia kata, Rina sedapnya. Macam tu kak. Ni blueberry. Kau blueberry. Akak, saya memang menggigil ya. You jangan nak gelakkan saya ya. Noodles, okay, thank you akak. 809 ya. Jangan, salah, boleh je you nak pakai noodle size apa. Tapi yang ini kan untuk cheese buncit kan. 809 sesuai akak. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Angkat. Tekan. Angkat. Nampak tak? You kalau you nak tepek-tepek pun boleh. Tapi sebab saya akan letak topping lagi kat atas dia. And then tak perlu tepek lah. Dia tinggi macam ni kak ya. Kalau you buat saiz yang bukan tinggi macam ni, dapat banyak.
Yang ni sebab saya kan memang buat jenama, cheese tart buncit right. Dia memang tinggi macam ni lah Kak. Suhu dia Kak 165 juga. Api atas bawah, rak tengah selama 10 minit sahaja. Dah masak dah Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Panas weh. Weh. Ini kat kedai kek ada jual tau. Ini memang sesuai untuk 4.5 cm je. Kalau yang 5 cm tak sesuai. Dia memang tergantung sikit, tapi dia tak ada problem. Dia tak akan tergolek. InsyaAllah tak akan tergolek. Melainkan you pegang like apa nama dia? Macam nak gila. Pegang dia kan, memang terbalik lah Kak. Lepas ni you selotip lah dia Kak. Lepas selotip you tampal. Semua benda saya ajar ya. You jangan skip. Saya ajar you macam mana nak buat untuk menyaga. Panas. Aktiviti breakfast dengan kawan-kawan. Kalau blueberry ni susun betul Kak. Senang. Tak gigil kan? Okey lah. Berry ya Kak. Kotak dia pun akak pakai 7x7. 7x7 kali 2.5 kot. Kalau boleh pakai yang ada window lah Kak kan. Bila ada window, nampaklah segala kat dalam dia tu. Ini tart kita. Lepas tu you jolok dalam, masukkan dalam ni, you golek-golekkan dia. Okey? Jelas tak kat situ? Setinggi cinta akak terhadap suami akak, anak-anak akak, macam tu kan? Alright, ini memang sekali ngap ni dia hilang dah kat dunia dah Kak. Akak nak buat makan untuk family. Boleh je akak. Akak jangan lupa ya, dah buat, bagi tahu Rina akak dah buat. Tunjuk gambar je, I'm so happy already Kak.